What's up bro, sis, motherfucker sekalian. Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni aku nak recap apa yang berlaku dekat Raw dan juga SmackDown minggu ni. Yes, video ni up Sabtu malam. Aku baru tengok SmackDown tadi. Dan kejap lagi sepatutnya kita ada Night of Champions. Yes, ada Night of Champions tapi aku tak boleh nak tengok live. Dan yes, tiada watch along live. So minta maaf, tak ada watch along kali ni untuk Night of Champions disebabkan aku besok ada job yang aku kena bangun awal. Job Xiaomi yang memang aku kena fokus, shoot, edit semua besok. Kena settle esok juga sebab consider rushing punya job. Jadi disebabkan tu, petang atau malam tu lah baru aku dapat layan Night of Champions dan shoot review maybe Ahad malam atau hari Isnin. So, korang bolehlah support Hak Uso ke Abang Hafiz Azwani ke punya watch along. Pergi je tengok dia orang punya watch along. Plus, dia orang punya watch along pun lagi best daripada aku punya watch along. Pergi je support. Dan kita mungkin akan jumpa dekat watch along yang akan datang lah. Maybe di SummerSlam mungkin. So, itu je lah. Minta maaf tak ada watch along untuk Night of Champions. Tapi disebabkan tu, aku decide untuk cover apa yang berlaku dekat Raw dan juga SmackDown minggu ni. So, tanpa membuang masa, buang masa sikit lagi. Korang pun boleh check out juga produk-produk yang aku letak dekat ruangan tag produk. Kalau korang tertanya baju WWE Performance Center ni aku direkrut oleh WWE ke tak? Tak, baju ni korang boleh dapatkan kat Shopee. Aku letak dekat ruangan tag produk. Ataupun kalau aku tak jumpa dekat tag produk, sebab kat tag produk tu tak semua barang tau kau boleh letak. Kadang ada barang tu dia tak jumpa. Tapi kalau jumpa aku letak, kalau tak aku letaklah link dekat komen ke, dekat description ke. Sekalilah dengan barang-barang lain. Contoh macam phone yang aku pakai sekarang, Honor Magic V6. Kalau korang tengok Bebe Studios, aku dah cover dah pasal phone Honor Magic V6 ni. Dan dah jadi phone tetap aku. Sebelum ni aku pakai iPhone 12 mini, terus aku jump. Aku dah jumpa phone yang memang aku rasa dah tak payah pakai dah, iPhone 12 mini, pakai ni. Sebab ini adalah first non-Apple punya device dekat Malaysia yang ada seamless integration dengan Apple punya ekosistem. Pun aku letaklah dekat ruangan tag produk sekali dengan barang-barang lain. Kerusi ni ke, mic ni ke, atau barang lain. So jom, Raw minggu ni. Kita start dengan Raw kan. Mana point yang aku dah tulis. Kita nampak betapa overnya Oba dekat Raw minggu ni. Cumanya over pun aku sedikit macam apa boleh kata kecewa. Sebab Oba keluarkan satu statement yang kalau diorang repeat balik sesi Yeet tu, dia akan endkan benda tu. Tapi dia tak buat benda tu. So aku rasa macam sepatutnya someone macam Oba ni, kalau dia dah cakap, dia kena buat. Bukannya cakap, lepas tu macam seolah-olah macam parents atau cikgu. Kau buat lagi, kau kena. Kau siap. Tapi bila budak buat, kau pandang je apa semua. Tak, Oba bukan parents, Oba bukan cikgu. Oba badass. Kalau kau cakap kau buat, dia buat lagi. Memang kena lah kan. Tapi itulah, J tak kena. Dan kita nak tengok J kena kan. So itulah. Dan segala promo yang diucapkan masa Oba dengan J dekat Raw minggu ni seolah-olah macam diinspirasikan daripada Carmelo Hayes. Him. Shoot don't miss. So adakah itu idea kreatif? Terfikir Carmelo guna ayat tu. And then aku suka Aiden Pierce yang melawan balik LA Knight dekat Raw minggu ni. Aiden Pierce ni lah yang aku nakkan masa bergaduh dengan Bron Breakker tu juga. Aku mengharapkan akan ada sesuatu yang melibatkan Aiden Pierce yang membuatkan kita macam, ini memang badass punya GM ni. Tapi itulah, macam tergantung pun Bron Breakker dengan Aiden Pierce. Tak adalah tergantung. Yelah, kira tergantung, lepas tu tak ada follow up. But then bila Aiden Pierce melawan balik LA Knight ni pun aku suka. Tapi even dia melawan balik LA Knight pun, LA Knight still berjaya hentikan tu dengan nampak macam dia yang menang. So tak adalah buat LA Knight tu nampak teruk. Dan nasib baik jugalah LA Knight menang lawan dengan Jimmy Uso dekat Raw minggu ni. Tapi itulah, walaupun LA Knight menang match dia, menang session dengan Aiden Pierce tu semua, tapi untuk LA Knight duduk dalam story ni aku rasa macam wasted lah. Sebab dia sepatutnya be a top guy. Dia should be champion sekarang ni. Bukannya macam jaga kain. Aku perasan komen korang. Bukan jaga kain tepi orang. Bukan jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain orang. Kan? Jangan komen pasal peribahasa lagi dah. Tapi peribahasa yang tu lah. Aku pun tak tahu yang ni betul ke salah. Tapi basically, dia bukannya someone yang patut busybody dengan hal bloodline. Fokus macam mana nak jadi champion je. That should be LA Knight punya story dan juga karakter. Lyra Turnhill, satu momen yang dah boleh agak sebab diorang buat
satu session yang tinggal 2 orang atas ring apa semua, seorang cuba support each other, bila kita dah nampak macam tu, kita tahu salah seorang akan turn heel. So benda tu macam dah boleh nampak, dan aku rasa klise lah WWE sekarang ni asyik pakai angle yang sama bila nak buat someone tu turn heel ataupun turn on each other. So try something yang berbeza, sebab dah boleh nampak dan dah boleh agak, walaupun pada masa tu je, tapi still kita nak something yang macam bila wow, ni macam ni Lyra nak turn heel ke Bailey yang turn heel? Salah seorang ni. Kita tak nak macam tu, sebab macam tu dah banyak kali. Hari tu Julia dengan Kiana pun dah juga macam tu kan. So itulah, something different lah please. Lagu Chad Gable still tak okay bagi aku. Dia punya tepuk yang macam tu, tak ada orang heran, tak ada orang layan. Dan lagi kesian bila dia punya permohonan maaf tu ditolak. Tapi betul lah apa yang Maxine Dupri cakap. Imagine satu je lah, kau ronyokkanlah kertas, anggaplah kertas tu macam hati kau ronyokkan, bila kau buka balik dah berkedut, dah teruk dah condition hati tu kan. Tapi bila minta maaf, hilang tak ronyok tu, jadi plain balik lah kertas tu? Tidak. So macam tu lah hati manusia, dah takkan sama dah. So aku boleh faham apa yang Maxine Dupri punya jawapan tu. Oh, come on. Someone yang macam dah berpengalaman pula dironyokkan hatinya. Hui. Io Style itu AJ Styles. Io Sky, dia punya cara nak cute-cute dia tu, kadang-kadang aku rasa macam agak try hard. Bila dah asyik try hard, dia jadi macam annoying. So aku harap dia boleh relax sikit. Hussein ada dekat Raw minggu ni, dapat curse JD McDonough. Fun. Tapi itulah, aku rasa kesian dekat JD McDonough. Dah lah, consider duduk dalam Judgment Day tu dah macam curse jugalah sekarang ni. Lepas tu kena curse lagi pula dengan si Danhausen. Jackie Redmond tak pandai push soalan pada si Lyra ataupun Bailey. Sebab bila Lyra pandang dia balik, dia tak boleh nak tanya apa-apa. Bila Bailey tanya dia pun, bila dia tanya Bailey tak boleh nak jawab. Dia kata dia faham. Come on, WWE patut ambil wartawan melodi. Baru ada nekan-nekan sikit. Ini tak baik betul. So tak entertainment lah dekat situ. Dan last kali dekat Raw minggu ni, kita nampak Street Profits jadi World Tag Team Champion. Satu benda yang bagi aku sedikit predictable, sebab dia buat dekat main event. Dan ini kali kedua Street Profits lawan dengan The Vision. Kali pertama dah kalah, takkan kali kedua kalah lagi. Tapi tak apa, aku rasa memang that is the right story pun. Cumanya aku expect match dia best jugalah, macam Saturday Night Main Event. Tapi tak sangat. Bagi aku okay lah, okay. Saturday Night Main Event tu much better. Lepas tu Street Profits kali ni dah jadi Tag Team Champion. But then finish, walaupun predictable, finish yang diorang susun tu semua, bila datang Joe Henry, bila datang Seth Rollins semua tu, that is the best story yang diorang boleh buat untuk close Raw minggu ni, which aku sangat suka. Walaupun predictable. So itu apa yang aku nak cover untuk Raw minggu ni lah. Sekarang kita cerita pula SmackDown yang dibuka dengan satu segmen yang bagi aku agak boring. What a boring way to start SmackDown. Trick dengan Ricky Sainz punya segmen tu bagi aku tak good. Walaupun kita tahu berkarismanya Trick ni macam mana, tapi disebabkan segmen tu dekat SmackDown, aku rasa hilang terus seri Trick dekat SmackDown minggu ni. Chelsea Green hampir spoil masa bawa kendo stick tu. Aku tak tahulah dia punya tercicir kendo tu, terkena tali lepas tu jatuh tu, satu benda yang plan ataupun tidak. Tapi nampak gaya macam tak plan, sebab at the end dia juga yang stand tall atas gelanggang. Solo kena sidai. Solo dah sekarang ni. Basically Tama dengan Tala consider macam keluar daripada MFT. Aku tak tahu for good atau nanti bila Solo kena ke apa, dia orang akan datang menyelamatkan Solo. Lepas tu sekarang ni LA Knight dengan Solo, aku tak tahulah. Dia macam sama je lah apa yang aku cakap pasal Raw tadi. LA Knight patut duduk dalam story yang lebih better. Itu je. Dan Nathan Fraser dan juga Rey Fenix dekat SmackDown minggu ni best, tapi agak cepat. Dan kalau lama-lama pun aku rasa tak perlu kot. Takut nanti jadi draggy dan bosan. So bila diorang peluk, bila match dah habis, Rey Fenix nak respect Nathan Fraser, dia tarik tangan salam dan peluk. Benda tu membuatkan aku rasa macam ada seorang akan turn heel ke? Sebab dah klise kan, bila benda macam tu jadi akan ada turn heel. Tapi
nothing happen. So yep, the right thing to happen juga sebenarnya. R-Truth minggu ni best. Tapi sepatutnya bagilah panjang sikit. Ini tak end up pergi tutup mulut R-Truth. Aku nak dengar lebih lagi apa yang R-Truth cakap dekat Viking Raiders. Aku rasa style dia bawa karakter macam acah-acah macam apa? Mexican macam tu kan. Macam gangster. Macam Godfather punya style. Mafia-mafia punya slang. Tapi itulah. Potong Damian Priest. Pergi tutup mulut dia. Aku nak cakap pasal LA Knight ada dekat SmackDown pun tak boleh. Sebab dah banyak kali dah kita sembang pasal brand split. Kita dah tahu dah. Memang tai kucing. Segmen Sami dengan Johnny Baring. Best. And somehow aku makin rasa macam Sami yang ni best. Walaupun orang meluat bila nak turn heel ke apa kan. Dia tak payah turn heel. Dan dia pun bukannya face. Dia adalah this type of character yang bagi aku agak unik. Agak lain daripada lain. Dan aku rasa dia punya trying hard to be a good guy, to be a face, unik. So, dapat rasa macam mula-mula dia try jadi honorary us. Sebab bila masuk kumpulan bloodline macam tak kena, last-last dia buat benda tu fun. Dan sekarang ni, dia cuba nak jadi face yang desperate, tapi macam heel, tapi something yang kita tak pernah nampak, walaupun tak kena. But then at the end, aku rasa Sami boleh buat benda ni jadi kena dan jadi fun. Dan aku dah rasa sikit dah benda tu. Aku tak tahu lah kalau korang rasa ke tidak, tapi aku dah rasa. Dan aku dah makin macam into this Sami Zayn. Dan aku tak sabar nak tengok apa yang berlaku dekat Night of Champions lah. Aku kalau boleh nak tengok Sami Zayn menang Undisputed WWE Champion. Tapi kita tahu takkan berlaku. Paling-paling Cody retain atau Gunther pin Sami Zayn untuk jadi new WWE Champion. Itu je. So, aku just sukalah this Sami Zayn. Dan bila kita tengok dekat main event, segmen 3 orang bersembang tu, datang pula si Jey Uso. Aku macam tiba gila. Bukannya akan menang pun King of the Ring nanti. Tapi bila Jey dah keluar tu, aku just tunggu Oba lah. But then bila Oba datang memang nice. Bila fikir balik, dua-dua over masa entrance. Jey dengan dia punya yeet, Oba dengan dia punya you know what I mean lah. Lepas tu Oba dengan Gunther face to face tu dah buat aku macam macam Vince McMahon punya meme tu. Tapi imagine kalau ada Brock 3-way, Brock, Gunther, Oba. Tak, bila fikir balik macam aku tak minat. Aku just nak Brock dengan Oba settle. Lepas Brock dengan Oba dah settle, SummerSlam kalau itulah Brock punya last match dengan Gunther. Itu je aku nak tengok. Walaupun nampak sekarang ni macam last match Brock dengan Oba juga dekat SummerSlam juga. But I don't care man, I want to see Brock dengan Gunther. Please lah, make it happen. So, itu pasal angle yang main event ni. Apa-apa pun bagi aku, what a best way untuk kau close SmackDown minggu ni. Aku suka. But kita tak habis sembang lagi lah. Tak habis close video ni lagi. Kita nak sembang benda lain juga yang berlaku dekat SmackDown. Paige 2 kali dapat berlawan dekat London. Bolehlah mengubat kekecewaan dia tak dapat berlawan dekat Europe kali tu. Minggu ni dapat dekat Raw, dapat juga dekat SmackDown. Tapi ending kepada match dia dengan Jessie J ni macam sesuatu yang macam tak kemas. Macam ada yang tak kena. Dan bila dia keluar lepas menang tu pun boleh pula si siapa tu, Lenny Reed pukul macam tu je. Apa benda? The Miz dengan Kit Wilson bawa atak blank seolah-olah macam zombie tu semua memang baik gila. Pandai diorang bawa watak tu. Aku suka betul. Lagu Los Garza sekarang ni dah macam lagu Lyra Valkyria dah aku dengar. Tapi untuk Matt Cardona terlibat dalam angle yang melibatkan si Hussein, aku ada rasa sedikit downgrade walaupun aku angkat si Hussein ni pada tahap yang tinggi untuk bahagian entertainment dan WWE sekarang ni. Sebab aku rasa Matt Cardona, the king of indies yang kita kenal ni, should be used better. Kalau tak boleh pakai dekat SmackDown, kau pakai dia dekat NXT lah. Kau boleh guna dia jadi NXT champion. Kan? Tapi sekarang ni, teruk baik dia orang pakai si Matt Cardona tu. Aku tak minat. Walaupun aku minat si Hussein punya segmen, aku rasa tak patut si Matt Cardona tu terlibat dengan angle tu. Membuatkan dia macam like nothing to do. Dan Los Garza pun sepatutnya nampak badass lah lepas apa yang kita tahu berlaku dekat Triple R. Walaupun aku tak layan, tapi aku tahu dia dah ada faction yang baru. Tapi dekat SmackDown still dungu macam tu. So
agak menjejaskan diorang, tak konsisten dengan karakter yang tengah jadi sekarang ni dekat AAA. And then bila fikir balik, yes, memanglah si Hussein tu undefeated, tapi kalah dengan si Hussein Los Garza. Kalau kau layan AAA, kau akan rasa momentum tu kacau. Tapi sebab aku tak layan AAA, aku rasa okey je. Tapi aku tempatkan diri aku sebagai someone yang tahu pasal AAA pun tak okey sebenarnya. So itulah, patut guna Los Garza dengan lebih better. Kalau tak boleh tu, carilah orang lain untuk kena jadi mangsa ke si Hussein. Dan cakap pasal tu juga, ni seorang budak apa ni, OTM tu. Siapa Aku tak tahu, Lucian Price ke, atau ada dua orang. Lucian Price dengan seorang lagi, aku tak ingat siapa, OTM. Tapi seorang tu dekat AAA join faction tu juga, tapi dekat NXT dia dengan OTM. So macam sama lah, tak konsisten. Macam tak boleh pakai orang lain ke. Bagi aku macam tu lah. Sebab aku rasa biar OTM je, naikkan main roster, nak pakai kat AAA pun boleh. Tapi OTM je. Jangan nak campurkan dengan kumpulan lain. Nampak tak konsisten. Nampak benda tu akan mengganggu experience untuk orang yang lain AAA dan juga NXT. Ke korang yang lain AAA dan juga NXT, korang rasa tak ada apa pun. Aku je yang over lebih kan. Kalau share pendapat korang dekat ruangan komen. Finn Balor, adakah dia cuba nak mula rekrut untuk Balor Club ke, Bullet Club ke, tak tahulah. Tapi dia dah jumpa Tama Tonga. Sekarang ni pula ada rumours bagi tahu memang akan ada satu faction yang di-lead oleh Finn Balor tak lama lagi. Tak tahulah betul ke tak benda tu akan jadi. Dan last sekali, tentang Julia Blonde memang sesuai. Kiana James, Kuala Lumpur punya background tu sampai sekarang aku tak perasan ada komen bagi tahu kenapa Kuala Lumpur dekat dia punya Titantron dia. Tapi Blake Monroe buat dia punya SmackDown debut dekat SmackDown minggu ni, dan dia consider hometown lah. London tu consider dia punya hometown lah. London dia punya tempat, dia buat debut lagi dekat London dekat SmackDown minggu ni. Tapi bila dia atas gelanggang duk serang Julia tu, reaction daripada fans macam tak ada orang heran, mat. Bapak hamba gila reaction daripada crowd. Kesian pula aku dengan Blake Monroe ni. Yes, tahu dia heel, tahu. Tapi kau berasal daripada tempat tu. Crowd patut bila nampak engkau macam mind blown. Oh, Blake Monroe, our hometown hero, tak kisahlah heel ke tidak. Lagi-lagi ini crowd London. Apa sudah jadi? Sudah jadi casual ke crowd London sekarang ni? Oh my god, aku expect better bila ada Blake Monroe tu. Tapi still, sampai ke sudah, hamba je. Kesian pada Blake Monroe. Aku tak tahu salah siapa. Entah siapa yang salah. Yang tu hanya mampu kesian je lah. So itu je lah apa yang aku nak cerita pasal Raw dan juga SmackDown minggu ni. Share juga pandangan korang dekat ruangan komen. Itu je lah untuk video kali ni. Lagi sekali tak ada watch along untuk Night of Champions. Sorry. Jumpa korang dekat next video. Kita akan review Night of Champions. Jangan risau. Terima kasih datang lagi. Mother Father.